Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karimi wa 'azim sultanik. Amma ba'd. Daripada Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, puasa dan Al-Quran itu akan memberi syafaat kepada hamba pada hari kiamat nanti. Puasa berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah menegahnya daripada makan dan syahwat pada siang hari, maka berilah syafaatku kepadanya. Dan kata Al-Quran pula, Tuhanku, aku telah menghalangnya daripada tidur malam, kemudian kedua-duanya diberi syafaat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita semua maklum, antara pengisian yang banyak kita lakukan pada bulan Ramadan ini, ibadat-ibadat tertentu, antaranya adalah kita baca Al-Quran, kita berselawat, kita berzikir dan sebagainya. Tetapi di sana, sedia kita maklum bahawa Al-Quran dan juga puasanya memberi syafaat yang sangat besar kepada mereka mengamalkannya. Bayangkan tuan-tuan, di saat suatu hari kita berada di lembah kebinasaan, kita dah hampir terjerumus masuk ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu kita terkapai-kapai mencari di mana lagi syafaat yang boleh untuk memberatkan lagi timbangan mizan kita untuk memelayakkan kita masuk ke syurga. Tiba-tiba datang kuasa, beritahu kepada Tuhan, ya Allah, hamba-Ku ini ketika Ramadannya dulu, mereka bukan saja menahan lapar dan juga dahaga, tetapi mereka redha dengan puasa yang dilakukan untuk-Mu, ya Allah. Kemudian datang lagi Al-Quran, datang lagi bacaan Al-Quran, memberitahu kepada Tuhan, ya Allah, hamba-Ku ini aku bersaksi, sesungguhnya siangnya bukan sekadar dia menahan lapar dan juga dahaga, tetapi pada malamnya juga dia menahan mata daripada mengantuk. Dia terus membacaku, ya Allah. Maka bersaksilah bahawa aku, yakni bacaan Al-Quran dan juga puasa ini menjadi syafaat untuk nak menyelamatkan hamba ini daripada terjerumus ke lembah kebinasaan. Oleh itu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, marilah pada bulan Ramadan yang penuh dengan keberkatan ini, kita mengisi puasa kita, bukan hanya kita bangun pagi, kita bersahur, kemudian kita menahan daripada lapar dan juga dahaga sehingga tenggelam matahari. Bukan sekadar itu sahaja. Marilah kita isi puasa kita ni dengan kita baca Quran. Kita banyakkan ibadahnya pada malam hari, siangnya kita berzikir, kita baca Al-Quran, kita bersedekah. Semoga ibadah puasa kita ini bukan saja dinilai daripada sudut lapar saja tuan-tuan, tetapi dilihat daripada ibadah-ibadah yang lain juga. Oleh itu tuan-tuan, saya nak kongsikan kepada tuan-tuan beberapa perkara tentang bagaimana kita nak mengisi Ramadan yang masih lagi ada bersama dengan kita ini. Antaranya, tuan-tuan, alangkah bagusnya selepas siang harinya kita berpuasa, malam harinya kita beribadah. Saya nak mengajak tuan-tuan sekalian, di malam 10 terakhir Ramadan ni kita nak memburu. Kita nak mencari satu malam yang misteri, satu malam yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di salah satu pada malam terakhir ni ada malam yang dipanggil sebagai malam Lailatul Qadar. Satu malam yang mana pahalanya diumpamakan amalan 1000 bulan, yang mana lebih kurang bersama dengan hampir 84 tahun tuan-tuan sekalian. Maka saya nak cadangkan kepada tuan-tuan, alangkah bagusnya bermula pada malam 20 Ramadan sehingga ke malam yang ke-30 Ramadan atau malam ke-29, setiap kali selepas tarawih, jangan lupa tuan-tuan, kita bersedekah. Carilah tatabun masjid, carilah mana-mana QR code berkenaan pertubuhan anak yatim, berkenaan rumah-rumah kebajikan, transferlah walaupun RM1. Tuan-tuan, pada malam-malam genap, kita transfer RM1 cukup. Kita derma RM1 cukup. Pada malam-malam ganjil, tuan-tuan lebihlah sikit, RM2, RM4, mengikut kemampuan. Begitu juga pada setiap malam 10 akhir Ramadan ni, kita bacalah Al-Quran tuan. Malam genap kita bacalah 1 muka surat, tapi malam-malam ganjil bacalah 2, 3, 4 muka surat mengikut kemampuan. Dan saya yakin seandainya kita buat begini pada 10 malam terakhir Ramadan, kita akan mendapat salah satu pada malam yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai malam Lailatul Qadar. Bayangkan tuan-tuan, umur kita meninggal ketika umur 60 tahun, kita meninggal ketika kita berusia 54 tahun, tetapi oleh kerana kita sempat dengan malam Lailatul Qadar, pahala kita dah tercatat dengan amalan kita sebanyak 84 tahun tuan-tuan sekalian. Oleh itu tuan-tuan, saya mengharapkan semoga Ramadan kita pada kali ini menjadi Ramadan yang lebih baik daripada tahun-tahun yang lepas, dan Allah Ta'ala panjangkan lagi umur kita untuk kita berjumpa pada Ramadan yang akan datang. Semoga kita berjumpa lagi, insya-Allah. Segala yang baik datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala, segala yang kurang daripada kelemahan saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.